dalam tahun-tahun pada tahun 1900 sampai sekarang lah. Time mana orang Sadang paling ramai? Saya ingat periuk lah. Apa ni? Paling ramai orang Sadang. Yang ramai sikit Sepat Jepun lah. Sepas Jepun. Memang ramai sungguh orang duduk Sadang. Sepat Jepun ramai. Orang datang. Orang datang ke kampung, orang luar ke apa? Orang datang dari luar. Dia habis dia turun tapak rumah ni ke, turun buat rumah ke, ada penumpang? Mana? Dia mendatang ke sini, turun buat rumah. Dia betul dia menumpang. Dia penumpang lah. Tapi ramai lah dia orang. Ramai. Tahun selepas Jepun tahun 40. Tahun 40 lah. Tahun 40 lah. Tahun 40 lah.